Makna kata kita ubah, makna kata ranting kayu tepi jalan ganggu orang lalu lintas pun zikrullah juga. Jadi seluruh kebaikan ni kita lakukan secara berterusan. Itu nama zikrullah. Kan? Namanya zikrullah. Kalau zikir ni, buat tiga benda ni, kita buat secara konsisten, berterusan, dia panggil wirid. Dia panggil wirid. Bila ada wirid, selalunya datang warid. Warid ni nurul waridat yang dituangkan oleh Allah ke dalam hati hamba seperti yang Allah firman dalam Quran. Afaman syarah Allah sadrahu lil Islam fa huwa ala nurim min rabbih. Apakah tidak mereka yang kami makna lapangkan dada mereka dengan Islam, mereka mendapat nur daripada Tuhan mereka. Jadi orang yang Allah lapang dada, nak semayang senang, nak bersedekah senang, nak baca Quran senang, nak bangun malam senang, mereka ni Allah kata mendapat nur daripada Allah. Nabi pula sebut inna nura iza dakhalal qalba infasaha wan syaraha. Bila nur masuk hati, hati rasa lapang dan terbuka, tak sempit, tak tertutup. Orang nasihat senang terima, kan? Beribadat mudah, berlapang dada. Ni orang yang Tuhan dah campakkan nur, kata Nabi SAW. Jadi sesungguhnya kata Nabi, inna zikrullah ta'ala, zikir ni di sisi Allah Ta'ala, zikir sebut nama Allah ni, fi janbi syaitan, pada pihak setan. Bila kita zikir ni kena kat setan. Setan dengar. Kal akalati fi jambi bani Adam, seperti mana anak Adam kena penyakit akalah. Akalah ni satu penyakit, tuan-tuan. Apa penyakit akalah? Penyakit makan banyak. Dia makan banyak, orang panggil apa? Gemuk. Nak berjalan, nak bangkit tak larat apa? Aku ada penyakit makan banyak. Allah, tuan-tuan, dia makan 5 pinggan setalam seorang dia ya. Lepas tu badan gemuk, nak berjalan tak larat. Setan pun bila dia kena ni, kena zikir, dia kena penyakit ni, dia nak bergerak tak boleh.